Selamat hujung minggu guys. Selamat petang. Assalamualaikum semua kepada YouTubers. Hari ni kami tak ke mana-mana Kami dekat rumah je nak tengok pokok-pokok ni. Ini pun belum dipanen lagi. Sampai dah besar dah. Hari ni kita tengok apel tajau lah. Apel tajau nak alihkan pokok cili ni. Udah besar gadang guys. Tengok ni daun dia. Semangat-semangat daun dia ni. Jadi kita mau tukar dia punya pasu supaya nanti boleh berbuah. Ini nanti nak makan, nanti baru petik lah. Hari tu nak makan masih ada sayur lagi. Pokok limau pun dah mati dah, tak ganti lagi. Panas guys. Sangat-sangat terik. Panas terik. Okay, tak? Nanti siram air garam. Dah ada putih-putih tu dah. Ni pokok apa ni? Hah? Apa? Tak dengar lah apa tajam ni. Kalau cakap memang dia macam bisik. Oh, pokok dabai lah guys. Pokok dabai lah. Ui, dia mau hidup lah. Tapi kenapa ini ada tai cicak sini? Ayo, tai cicak pun ada lah. Pokok dabai guys. Manalah kami mau tanam ini pokok ni. Sudahlah tak ada tanah ni. Harapkan pasu aja. Mana kami nak pindahkan pokok ni nanti. Tu. Apa tajam letak baja sikit. Ini kan dia apa? Dia jaga dia punya pokok nanti. Dia outstation bulan 10 nanti kan. Dia balik pokok semua kering. Okey. Dia tinggal pokok ni tinggal dengan mami, nanti pokok ni semua kering sedia maklum. Yang ni tengok ni semua banyak kan sayur dia kan. Lebat-lebat ni. Nanti bulan 10 dia tak ada nanti. Siap. Semua kering. Selalu dia balik kerja, dia akan siram pokok-pokok ni. Balik kerja je, siram pokok dulu. Kadang-kadang nak pergi kerja petang tu pun siram dulu. Nanti balik, siram lagi. Ini cili kampung ni kalau tak silap. Mami main campak je hari tu dia punya cili yang dah layu tu. Campak je dalam pasu, tengok hidup pula. Ni minta apa tajau salinkan pasu dia lah. Ini semua bekas-bekas pokok cili dulu ni ada. Tu pun ada daun kunyit sikit. Oh, ada kunyit. Ini kunyit ni dulu guys. Apa tajau tanam ni kan. Besar-besar daun dia tau. Sampai orang geram tengok daun kunyit dia besar-besar. Lepas tu dah ambil dia punya isi, banyak juga isi dia, dah ambil dia punya isi, kami tak tanam. Ni ada lagi ni. Harap ni pun kena pasu lain ni. Kalau ditanam pasu dia satu je, mungkin dia boleh besar lagi. Ni pun dah kering ni. Ni pun dah kering daun kunyit. Ni pokok halia. Boleh lah kalau nak makan sikit-sikit tu dah boleh ambil ni.
Ini sayang, ni dah kuning dah. Nak makan tapi sayur banyak. Nak habiskan sayur dalam peti dulu baru boleh ambil dia. Makan dengan sambal belacan, ikan masin. Lama. Ni buat tunggu lagi. Hah? Dia nampak dekat apa tinggi. Dia makanan tak sampai apa. Kalau macam ni boleh lah. Tapi ni pun ikut kerajinan. Cabut-cabut yang begini ni boleh lah. Tapi sikit-sikit. Kalau suruh yang banyak-banyak tu, tidaklah saya rajin. Ini dah banyak kering. Kalau Mami cakap, kalau tinggal dengan Mami, hari tu apa tak jauh outstation sekejap. Inilah dia, hasil dia. Kering. Kena potong, dia dah tinggi. Apa Tajau cakap, dia dah tinggi. Nanti dia punya zat tak naik sampai atas. Harap menjadilah adalah buah cabai dia. Sebab Mami suka makan cabai. Beginilah keadaan tempat tinggal kami. Kami tinggal di quarters. Biasa-biasa je guys. Petang-petang dekat sana ada budak-budak main. Ada family juga main bola tampar ke takraw, badminton. Kat sana lah tempat riadah. Tu apa tajak akrobatik. Tertongging-tongging dia kat situ. Ni teknik dia. Kalau dah pasang tu kena tutup dengan cawan plastik ni. Ni selalu Mami tengok apa tajak buat ni. Mesti kena tutup. Tak tahulah kenapa. Mungkin dia lemas. Hai. Ni anak baru datang. Kawan Angah. Ni tak tahulah, mungkin dia dah lemas tu, dia baru mau hidup ke. Ngah. Oh Ngah. Denny datang ni. Masuklah Denny. Okey. Tu tak boleh lah tu, kena buang. Cari pokok lain. Ada? Oh, ada lah. Tapi dia tak mau buah ni, pokok ni. Tak mau buah. Ni apa Tajau punya. Ni Mami punya. Tada, gold. Pokok limau gold nama dia. Okey, sudah masa untuk mandi. Ini pokok. Mandi. Kasih mandi, ini pokok. Sedap tengok air tu. Ni baru duduk luar sekejap pun dah banjir dah ni. Muka-muka semua dah berpeluh dah ni. Panas betul. Tengok tu. Gembiranya saya dapat mandi. Gembiranya saya, ini pokok. Sudah mandi. Ada sejuk-sejuk sikit. Lama. Syok tengok air ni. Rasa nak mandi sekali.
Banyakkan sayur. Sayur ni senang je tanam ni. Mami cucuk-cucuk je dia mau hidup. Ini cangkuk ni pun bersepah-sepah. Sini satu, kat sana satu. Macam mana nak makan? Ada pun 2-3 tangkai je. Tapi ini okey ni. Dia ada putih ni, dia tak keras, daun dia lembut. Nampak ni. Yang ni sedap ni. Dia lembut daun dia. Ni lagi cangkuk. Nampak tu? Sini sikit. Dekat ujung sikit. Macam mana? Tak banyak. Ni sikit. Sikit-sikit semuanya. Mana? Ni sikit. Itulah dia. Kalau nak tunggu besar, ada yang dah tua nanti. Dah tak sedap. Kalau banyak ni ambil, mana cukup. Lekat celah gigi je. Okey guys, sekianlah untuk petang ni di kebun Apai Tajau. Bye. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Induk Laut Family bersama Apai Tajau.